Kenapa kalau nak overhaul gearbox akan ambil masa berhari-hari untuk siap? Dia macam ni lah, proses nak kita bawa turun naik gearbox tu bukannya 10-15 minit lah. Korang try lah pergi mana-mana workshop, kalau ada yang boleh bawa turun gearbox selama 10 minit, bagi tahu aku workshop tu dekat mana. Jadi apa-apa pun yang kita buat, kalau kita nak hasil yang terbaik, memang kita perlukan sedikit masa. Jadi disebabkan itulah proses nak buat overhaul gearbox ni bukannya sehari boleh siap. Sebenarnya dia depends pada kereta tu jugalah. So dah lepas kita overhaul tu pun apa semua, kita nak kena test drive lagi sebelum kita serah kereta pada customer. Untuk test drive ni pun memang kita akan inform dekat customer kita awal-awal untuk minta kebenaran, boleh tak kita nak test drive kereta dia. Sebab kalau overhaul gearbox ni memang selesai je kita overhaul, kita nak tengok ada tak masalah selepas overhaul ni. Kalau kata ada masalah, kita bawa turun balik, kita buat balik. Sampai betul-betul cun baru kita serahkan pada customer. Jadi sebab itulah proses nak baik pulih gearbox ni memerlukan sedikit masa lah. Jadi untuk korang kat luar sana yang ada masalah dengan gearbox kereta korang, boleh kontak kita orang terus, Transmetic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.